Hai, selamat datang ke NY Channel, Motivasi Sihat. Di sini kita sembang santai pasal kesihatan mental dan fizikal. Sama ada korang tengah cari semangat baru, tips untuk kekal positif atau nak jaga kesihatan badan dengan cara mudah, channel ni memang untuk korang. So, let's go. Bila kita nampak orang yang kurus, kita selalu fikir, wah, mesti sihat orang ni kan? Terutamanya pasal kolesterol. Tapi, macam mana kalau saya cakap penampilan luar tu sebenarnya boleh menipu? Hari ni, kita akan bongkar satu mitos kesihatan yang bukan setakat salah, tapi boleh jadi sangat bahaya. Fikir sekejap. Mesti ramai yang terus jawab, ya, mestilah selamat. Tapi, jawapan sebenarnya, mungkin akan mengejutkan anda. Jom kita siasat sama-sama. Adakah kepercayaan ini betul-betul fakta ataupun cuma satu mitos yang kita semua patut lupakan? Baiklah, ini apa yang kita akan cover. Mula-mula, kita akan pecahkan mitos popular pasal berat badan. Lepas tu, kita selami realiti kurus tapi berlemak dan tengok macam mana genetik pun boleh jadi punca. Dan yang paling penting, kita akan tengok apa tindakan yang kita boleh ambil dari perubahan gaya hidup sampailah bila kita patut jumpa doktor. Okey, kita mulakan dengan bahagian pertama. Ini pasal satu kepercayaan yang jujurnya dipegang oleh ramai orang. Nampak macam logik, tapi kepercayaan inilah yang sebenarnya boleh buat kita terlepas pandang risiko kesihatan yang sangat serius. Inilah dia mitosnya. Ayat yang selalu kita dengar. Aku kurus, jadi tak payah risau pasal kolesterol. Bunyi macam biasa dengar kan? Ramai sangat yang percaya selagi nombor kat penimbang tu okey, dalam badan pun mesti okey. Tapi, hakikatnya, apa yang terjadi di dalam tu boleh jadi satu cerita yang langsung berbeza. Sekarang, jom kita masuk ke satu konsep yang sangat menarik dan agak menakutkan sikit. Apa yang kita nampak kat cermin tu tak semestinya sama dengan apa yang ada dalam badan kita. Inilah dia, realiti kurus tapi berlemak. Kenalkan penjahat senyap dalam badan kita. Lemak visceral. Ini bukan lemak yang kita boleh picit kat perut tu, tidak. Ini lemak yang berselindung jauh di dalam yang sedang memeluk dan menekan organ-organ penting kita macam hati. Dan bila hati dah terbeban, kilang kolesterol badan kita pun mula kelam kabut. Dari situlah masalah besar bermula. Fenomena ni bukan main-main tau, sampai ada nama saintifiknya sekali, TFOF. Maksudnya, thin outside, fat inside. Kurus di luar tapi berlemak di dalam. Ini bukan sekadar gelaran biasa ya. Ia adalah satu keadaan klinikal di mana seseorang yang nampak fit dari luar sebenarnya sedang menanggung risiko kesihatan macam orang yang obes. Dan jangan kita anggap benda ni jarang berlaku. Satu kajian mendapati lebih kurang 14% lelaki dan 12% wanita yang berat badannya normal sebenarnya adalah tofi. Kalau kita fikirkan, ini bermakna lebih daripada seorang dalam setiap 10 orang kurus mungkin ada bom jangka kesihatan dalam badan mereka tanpa mereka sedar langsung. Okey, untuk kita betul-betul faham betapa serius ni isu ni, jom kita tengok satu kes sebenar. Cerita pasal seorang wanita, umur baru 33 tahun. BMI dia normal 22.7. Kalau tengok dari luar, memang nampak sihat walafiat. Tapi, bila keputusan ujian darah dia keluar, semua orang terkejut. Tengok nombor ni, 301. Jumlah kolesterol dia 301. Sedangkan para sihat sepatutnya bawah 200. Boleh bayangkan tak perasaan dia? Muda, kurus, tapi bacaan kolesterolnya sangat tinggi. Jom kita tengok profil lipid dia dengan lebih dekat. Fokus pada baris kedua tu. Kolesterol LDL. Ini kolesterol jahat yang kita selalu dengar. Bacaan dia 215. Padahal sasaran kita sepatutnya bawah 100. Ini lebih 2 kali ganda daripada had selamat. Inilah bukti paling jelas. Saiz badan tu bukanlah satu jaminan kesihatan. Jadi, masalahnya bukan setakat lemak visceral. Ada satu lagi punca yang tersembunyi, yang kita langsung tak boleh kawar, sebab ia dah tertulis dalam DNA kita. Jom kita fahamkan pula macam mana genetik boleh jadi dalangnya. Nama keadaan ni ialah FH atau Familial Hypercholesterolemia. Secara mudahnya, ia adalah masalah genetik yang buat badan kita ni tak pandai nak buang kolesterol jahat LDL tu. Maksudnya, sejak kita lahir lagi, paras kolesterol dah sedia tinggi. Tak kisahlah kita jaga makan macam mana sekalipun. Ini yang meletakkan seseorang tu pada risiko sakit jantung pada usia yang sangat-sangat muda. Dan jangan sesekali fikir ini penyakit yang sangat jarang jumpa. Tengok statistik ni. 1 dalam setiap 250 orang. Bayangkan, kalau anda dalam kapal terbang yang penuh, kemungkinan besar ada seorang atau 2 penumpang dalam tu yang ada keadaan genetik ni. Ia sebenarnya salah satu masalah genetik yang paling umum di dunia. Tapi ini bahagian yang paling merisaukan.
dianggarkan 85% daripada mereka yang ada FH langsung tak tahu pun mereka ada masalah ni. Mereka jalani hidup macam biasa tapi dengan risiko serangan jantung awal yang teramat tinggi tanpa sebarang amaran. Betul-betul satu ancaman yang tersembunyi kan? Okey, selepas kita dah tahu semua masalah tersembunyi ni, mesti anda tertanya-tanya. Jadi, apa kita boleh buat? Berita baiknya, banyak benda yang kita boleh kawal. Jom kita bincangkan pelan tindakan yang praktikal dan boleh dimulakan hari ni juga. Jadi, apa yang boleh kita buat? Menurut Dr. Sani, ada 5 langkah mudah. 1. Lebihkan serat larut macam oat dan apple. Bayangkan ia macam span yang serap kolesterol keluar dari badan. 2. Makan lebih banyak lemak sihat macam omega 3. 3. Pastikan berat badan kita ideal. 4. Yang ni susah sikit. Kurangkan makanan segera dan bergoreng. Dan 5. Kalau anda merokok, inilah masanya untuk cuba berhenti. Dan langkah-langkah ni memang berkesan. Ingat tak wanita dalam kes kita tadi? Selepas dia ubah cara pemakanan dia selama 40 hari je, tengok apa jadi. Jumlah kolesterol dia turun 20% dan kolesterol LDL jahat dia tu turun sebanyak 25%. Ini satu penurunan yang sangat besar hanya dengan ubah gaya hidup. Hebat kan? Tapi, kita kena realistik juga. Ada masanya, jaga makan dan bersenam saja mungkin tak cukup. Terutamanya, bila genetik adalah punca utama masalah. Bagi mereka yang ada FH, ubat macam statin ni bukan lagi satu pilihan. Tapi ia adalah satu kemestian. Ubat inilah yang tolong badan buat kerja yang ia tak mampu buat sendiri. Iaitu singkirkan kolesterol jahat dari darah. Ia macam perisai yang sangat penting untuk lindungi mereka daripada serangan jantung. Dan ini pesanan yang paling penting daripada Dr. Sani. Kalau doktor dah bagi anda ubat kolesterol, tolong jangan sesekali berhenti makan ubat tu tanpa bincang dengan doktor. Ini bukan ubat demam yang boleh berhenti bila dah sihat. Ia adalah satu komitmen jangka panjang untuk kesihatan jantung anda. Jadi, apa kesimpulan kita hari ini? Mesej utamanya mudah saja. Kita tak boleh nak agak tahap kolesterol seseorang, termasuk diri kita sendiri, hanya dengan tengok saiz badan. Tak kisahlah anda kurus ke, gempal ke, satu-satunya cara untuk tahu keadaan sebenar adalah melalui saringan kesihatan. Screening is key. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan terakhir. Selepas dengar semua ni, adakah anda betul-betul tahu berapa nombor kolesterol anda? Kalau jawapannya tidak atau tak pasti, mungkin inilah masanya untuk anda pergi periksa. Jangan tangguh-tangguh sebab satu ujian darah yang ringkas tu mungkin boleh selamatkan nyawa anda satu hari nanti.